TMJ kurnia duit raya kepada pemain dan staf kejurulatihan Harimau Malaya selepas benam Nepal 2-0 dan TMJ juga beri hint ada 7 lagi pemain warisan bakal sertai Harimau Malaya. Siapa 7 pemain tersebut? Sebelum saya masuk tadi pun Coach Peter ada pesan buat yang terbaik bagi anak Mickey bangga, bagi family Mickey bangga. Ini peluang, guna peluang sebaik mungkin. Kemenangan Harimau Malaya ke atas Nepal baru-baru ini bukan sahaja membuka tirai tahun 2025 dengan penuh bergaya, tapi ada satu lagi kejutan yang membuatkan skuad kebangsaan tersenyum lebar. DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, berkenan mengurniakan duit raya kepada seluruh pasukan Harimau Malaya, termasuk barisan kejurulatihan dan staf sokongan. Tapi kenapa? Kemenangan 2-0 ke atas Nepal di Stadium Sultan Ibrahim bukan sahaja memberi 3 mata berharga dalam kelayakan Piala Asia 2027, tapi juga menandakan permulaan baharu buat skuad kebangsaan di bawah kendalian Peter Klamovski. Dan sebagai tanda penghargaan, Tunku Ismail menghadiahkan duit raya kepada para pemain. Bukan itu saja, ada lagi satu berita menarik buat penyokong Harimau Malaya. 7 pemain warisan baharu akan perkuatkan skuad kebangsaan. DYAM Tunku Mahkota Ismail mengesahkan bahawa 7 lagi pemain Malaysia yang berpangkalan di luar negara akan menyertai skuad kebangsaan. Sebelum ini, kita dah lihat bagaimana Hector Hevel dan Gabriel Palmeiro memberi impak besar kepada pasukan. Hevel, yang beraksi di Portugal, bukan sahaja menjaringkan gol, tetapi juga memainkan peranan penting dalam gol kedua Malaysia. Jadi, bayangkan bagaimana tambahan 7 pemain lagi mampu meningkatkan kualiti Harimau Malaya. Adakah ini petanda Malaysia bakal menjadi kuasa besar bola sepak Asia Tenggara? Perlawanan seterusnya. Harimau Malaya akan bertemu Vietnam pada 10 Jun. Satu ujian besar menanti dan dengan skuad yang semakin kuat, mampukah Malaysia menewaskan juara ASEAN Championship? Korang rasa macam mana? Siapa 7 pemain luar negara yang bakal menyertai Malaysia? Jom komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, subscribe untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia.